Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini 11 Mei 2025, kita daripada kelangsungan majlis Perhimpunan Kekeluargaan Syed Jamaluddin Kubra kali pertama yang dipimpin oleh Bona Tun Suzana. Jadi alhamdulillah hari ini kita main Masjid Sultan Brunei yang dibina di atas di kawasan Danau Tuban. Jadi kita minta Pak Ngah untuk meriwayatkan sedikit cerita tentang sejarah Syed Jamaluddin Kubra di sini. Ustaz main ni. Okey, sila. Jadi sejarah Syed Jamaluddin Kubra ni bukan semua orang yang dapat mengetahuinya dengan jelas. Sebab cerita ni cerita yang lama dan kita dapat daripada riwayat Kubra dan Kubra daripada tulisan-tulisan ini. Kajian yang orang yang beritahu. Kita tahu keturunan kita sangat sedikit, tapi orang lain akan menambah. Rupanya perjalanan terminik kita tu dia sampai ke Syed Jamaluddin Kubra rupanya. Jadi ini amat menggembirakan hati kami dan hari ini juga hari yang betul sejarah sebab dibawa ke tempat Syed Jamaluddin Kubra penuh mendarat di sini di Danau Tuban, duduk di kawasan orang kata tempat asal dia ni, lembah Wadi Jeddah ni, kerajaan Cermin Jeddah ni, yang asal dulu pada tahun 1200 dulu. Di sinilah tempat bermulanya para leluhur juga termasuklah wali-wali semua termasuk juga daripada turai-turai keturunan raja-raja Melayu yang mau muda-muda besar zuriat Syekh Jamaluddin Kubra ni. Dan begitu juga daripada Pak Ngah juga dengan mengucapkan keluarga-keluarga yang rasmi, kita rasa amat terharu lah dan seronok sebab inilah pertama kali dalam sejarah lah, dulu kalinya majlis kekeluargaan Syekh Jamaluddin Kubra ni diadakan di bumi Serambi Mekah Darul Naim ini. Apa yang saya cerita tadi dengan Bona, ada kerajaan di sini yang pernah Cermin Jeddah. Cermin Empire Cermin Jeddah. Daripada kita menunggu pasal. Dia lah yang berdiri dengan cahaya. Di sini lah. Ya, di sini lah yang berkahwin tu yang melahirkan Syekh Ismail Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Jamaluddin Kubra. Kita tahu di sini, kahwin di sini. Dan daripada keturunan itulah yang pergi ke campur, yang kahwin dengan anak raja campur, yang melahirkan keturunan Ampel dan sebagainya. Itu cerita riwayat yang daripada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kita amat merasa terharu lah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.